Untuk 24 jam akan datang, saya hanya akan makan apa yang saya tangkap di salah satu lokasi paling gila di dunia ini dengan hanya menggunakan lembing tangan saya. Dan perkara pengembaraan ini, saya perlu mulakan sekarang juga. Selamat pagi kepada anda semua. Dan hari ini kita akan melakukan cabaran survival solo yang sangat hebat kawan-kawan. Saya betul-betul berada di atas papan dayung berdiri yang duk sinar sekarang. Kita memang langsung tiada makanan. Hari ini, kita akan meneroka di lagun biru yang sangat jernih ini. Harap-harap dapat tangkap ikan dan masak nanti. Ada sesuatu yang pelik di kejauhan. Kita akan pergi ke sana. Jom. Ya Allah, ini memang gila. Semangat aku tengah memuncak sekarang. Ya Allah, tengok betapa cantiknya terumbu karang ni sekarang. Tengok ni, ikan penuh kat sini. Tengok dia berenang kat situ. Kita ada 2 ekor penyu. Kau nampak tak? Bro, air kat sini memang antara yang paling jernih kat dunia. Penyu ada merata-rata kat sini. Kita tengah menuju ke arah sana sebab kat situlah kita kena pergi untuk letak beg galas ni. Aku nak teroka sikit lagi. Tengok kalau kita boleh cari makanan. Penyu. Tengok penyu tu. Ada penyu kat sini. Ingatkan tadi penyu. Rupanya bukan. Itu rumpai laut je. Penyu memang ada merata-rata. Tengok. Satu kat situ. Satu lagi kat sana. Ada lagi seekor kat sini. Apa yang berlaku ni? Tengok. Dia kat sini. Nampak tak dia? Wah. Tengok dia pergi kat situ. Wah, memang hebat. Kita betul-betul dikelilingi penyu dalam lagun biru ni sekarang. Boleh nampak terus tembus papan dayung berdiri ni. Baiklah, jom teruskan. Kita kena naik ikut jalan ni. Aku dah berpeluh sebab kayu papan ni, bro. Tapi kat depan sana korang, ada satu benda paling hebat pernah aku tengok. Aku nak tunjuk kat korang. Jom. Ya Allah. Tengok air ni. Macam kolam renang gergasi kat situ. Gila, bro. Apa benda ni? Memang ada ikan berenang merata-rata kat sini. Tapi aku nak berhenti kat depan sana je, guys. Nampak gila betul. Ya Allah, apa benda ni? Kita baru je mendarat kat beting pasir yang gila ni sekarang. Dan aku nak tunjukkan senjata yang kita akan guna hari ni. Kita memang langsung tak ada makanan untuk misi ni. Rancangan kita hari ni adalah kita kena naik papan, dayung ke terumbu pinggir tu dan tengok kalau kita boleh cari makanan. Tapi tengok ni, bro. Ni sirip papan dayung aku. Benda ni tercabut masa aku langgar beting pasir ni. Jadi, kita kena cuba baiki dulu. Kalau tak, aku akan tergelincir macam Tokyo Drift, bro. Memang best lah. Biar aku tunjuk senjata yang kita guna hari ni. Ni lah, geng. Kita panggil lembing. Dia ada hujung yang tajam kat sini. Benda ni besi je. Atau entahlah, besi ke? Aku pun tak pasti. Sejenis logam lah. Dan juga, kita ada getah elastik kat belakang ni. Cara dia berfungsi, kau tarik ke depan macam ni, lepas tu kau lepas, bam! Macam tu lah kita nak tangkap haiwan, bro. Hari ni, mungkin akan jadi hari paling gila yang aku pernah alami dalam hidup aku. Kita betul-betul dalam kolam renang gergasi. Kita akan berseronok habis-habisan sama-sama, sayang. Jom. Tengok ni. Kita betul-betul atas beting pasir di tengah-tengah lautan. Aku memang langsung tak bawa makanan untuk misi hari ni. Jadi kalau kita tak tangkap ikan, kita memang akan lapar nanti. Kita kena tangkap ikan dan juga cari tempat yang best untuk kita masak nanti. Tengok ni. Ada seekor jerung kat sini. Kita ada jerung. Kau nampak dia kat situ? Tengok jerung kecil ni. Kau nampak dia? Tu dia. Pergi. Gempak. Cuma jerung karang kecil kat kawasan cetek. Tempat ni macam kolam renang gergasi. Memang gila. Tengok. Memang macam alur air kecil yang tenang kat sini. Bro, ni memang alur air yang tenang. Mestilah kita nak duduk dalam ni. Aku rasa macam kat syurga sekarang. Baiklah semua. Kat sini je, korang boleh nampak kat luar tu, ada banyak terumbu karang. Itu akan jadi tempat yang gempak untuk kita teroka dengan lembing tangan. Kita akan balik ke papan kayuh berdiri. Baiklah, aku nak pakai topi balik. Kalau tak, memang aku akan terbakar di matahari. Kalau korang nak dapatkan mana-mana peralatan yang kami guna masa pengembaraan kami, offshoretrails.com. Kami ada peralatan paling gempak kat sana. Akan ada pautan dalam keterangan video juga kalau korang nak tengok semua peralatan kami. Kadang-kadang bila kau kat sini macam ni, memang susah nak tahan dari senyum kawan-kawan. Kau kena hargai detik-detik macam ni. Sebab kadang-kadang dalam hidup, kau tak sedar betapa istimewanya saat tu sampai ia dah berlalu. Tapi sekarang ni, aku cuma nikmati je dan bersyukur kepada Tuhan di atas sana
sebab dia dah bagi aku saat ni sekarang. Ini memang sangat istimewa kawan-kawan. Ambil je peralatan tu. Kita kena kayuh aspi kita. Kita dah sedia nak pergi. Kita dah mula. Baiklah, sekarang misinya. Cari terumbu karang yang cantik dan tangkap ikan untuk makanan. Sekarang, kita berada di Lagun Biru. Kita kena pergi sedikit lagi ke depan. Dan di situlah semua terumbu karang berada. Dan harapnya, ikan besar pun ada di situ. Dan kita boleh dapatkan makanan. Jadi saya dah berhenti sekarang. Ada banyak terumbu karang di sini, jadi saya akan bersiap, keluarkan semua barang dari beg galas, ambil sirip dan semua peralatan dan kita akan terjun ke dalam air di sini. Mesti gila kat bawah tu. Jom. Saya tak nak pakai wetsuit ni sebab saya berpeluh gila. Tapi, ia akan lindungi saya. Ada karang api dan benda-benda macam tu kat bawah sana. Tak ada yang lebih teruk daripada pakai wetsuit yang basah, bro. Jom kita pergi memburu. Bro, cuba tengok tempat ni sekarang. Memang syurga betul. Tengok tu. Itu timun laut besar, bro. Benda putih tu kat situ, itu sebenarnya usus dia. Mereka gunakan ia sebagai satu bentuk pertahanan diri. Itu memang gila.
Kita dah dapatkannya di sana. Baiklah, mari kita letakkan ikan kita. Kita dah letakkan lembing kita di atas sana. Sekarang, kau akan biarkan aku di luar sampai aku naik semula ke papan dayung berdiri ini. Aku tak percaya kita dah berjaya. Kita dah ada makanan, bro. Baiklah. Jom naik semula ke papan dayung berdiri ini dan pergi ke pantai. Tengok kalau kita boleh masak sesuatu yang hebat. Baiklah. Sekarang kau akan cuba naik semula ke atas benda ni. Ini memang tak cantik langsung. Macam walrus gila cuba naik ke atas bongkah ais sekarang ni. Kita dah berjaya, bro. Tengok ni. Kita betul-betul ada ikan kita dalam poket sirip kita kat sini. Baiklah, kita akan menuju ke pulau kat atas tu. Kita akan masak-masak gempak kat pulau tu. Aku pun tak pasti sama ada aku nak tinggalkan Lagun Biru ni. Memang padu gila. Baiklah, jom kita masak makanan. Aku tak percaya kita dah berjaya buat kat Lagun Biru ni. Woohoo! Memang padu gila, bro. Aku betul-betul silau dari papan dayung berdiri ni. Matahari asyik memantul je kat papan tu dan terus kena mata aku. Memang silau habis. Tapi tengok ni, kita dah berjaya. Aku tak percaya. Inilah yang kita hidup untuk, bro. Bila kita dah sampai balik ke pantai, kau boleh nampak memang luar biasa. Pokok kelapa ada merata-rata. Ya Allah korang, tengok ni, ada ular kat sini. Ya Allah, bro. Tengok ular ni kat sini korang. Benda ni memang gempak gila. Tengok dia. Aku baru jumpa dia kat pantai. Dia memang cantik gila. Tengok warna dia, bro. Wow. Tengok warna merah jambu kat bahagian bawah dia tu. Apa? Itu ular kecil yang hebat. Itu yang kita panggil ular dinding India. Ia mesti salah satu makhluk paling hebat pernah ada. Baiklah, saya tak mahu ganggu dia terlalu banyak, kawan-kawan. Kita dah tengok dia dengan jelas. Kita akan letak dia di dalam semak dan biarkan dia pergi. Nah, kawan, kita dah sampai. Jumpa lagi nanti. Jadi, kita akan masak ikan kita sekarang. Aku memang lapar gila. Dah tiba masa untuk makan. Korang nampak aku berpeluh-peluh tadi. Kami terjun dalam air, menyelam dan macam-macam lagi. Kita memang betul-betul di syurga. Baiklah, jom kita mula masak. Semua ni dari pokok kelapa ni. Kita boleh guna semua ni. Ini macam kertas, bro. Tengok ni. Dasar pokok kelapa ni ada benda macam ni kat sini. Ia macam, aku rasa macam kulit luar. Benda ni memang bagus untuk jadi bahan penyala api. Kumpul banyak-banyak benda ni. Kita ada ranting-ranting kecil kat sini. Memang banyak kayu hanyut yang terdampar kat pantai ni. Korang boleh tengok sekarang. Kita ada ranting besar kat sini. Kita ada bahan penyala api kat sini. Kita ada ikan kita kat sana. Baiklah, dah tiba masa untuk mula masak kat pantai ni. Jom, kita ada timbunan bahan penyala api kat sini. Apa yang kita akan buat ialah, kita akan nyalakan api ni dan kita akan mula masak ikan kita. Aku memang lapar gila sekarang ni. Baiklah, jom kita nyalakan api ni. Jom. Baiklah semua, kita dah mula masak kat sini. Aku akan letak semua ranting ni. Kita akan biar api ni menyala dan lepas tu kita akan masak ikan kita. Aku ada semua ranting ni. Aku akan letak atas api. Tengok ni, bro. Api dah menyala kat sini. Ikan kita pun dah letak atas api. Kita tunggu api ni jadi bara dulu. Lepas tu kita akan letak ikan tu. Sekarang aku nak masuk ke dalam semak. Aku nak cari beberapa batang kayu hijau yang kita boleh letak terus atas api kita. Yang tu memang sesuai sangat. Korang, kita buat cara paling mudah aja. Aku akan cucuk kayu ni terus masuk mulut ikan. Kita pun tak siang atau buang sisik apa-apa pun. Tak perlu pun sebenarnya. Kita cucuk terus je macam ni. Ni kayu hijau. Jadi dia tak akan terbakar. Lepas tu, kita boleh letak terus atas api. Kita masak lagi sikit je. Lepas tu, kita boleh pusing perlahan-lahan. Nanti ikan tu masak elok. Baiklah, korang boleh nampak, kita memang ada ikan atas kayu. Jom letak atas api. Ikan tu tengah masak perlahan-lahan atas api kat belakang saya. Semua sisik tu akan lindungi isi ikan kat bawah tu. Sebab tu saya tak kisah pun nak buang kulit atau keluarkan isi perut ikan tu. Kita boleh ambil isi ikan tu terus je. Saya akan tunjuk macam mana nak buat. Tengok ikan tu tengah masak perlahan-lahan. Korang boleh nampak sendiri kat situ. Nampak sedap betul? Ya, babe. Aku memang tengah meleleh air liur sekarang ni. Korang pun tahu, kita memang betul-betul pergi jauh hari ni atas papan dayung berdiri tu. Sekarang ni, aku memang perlukan makanan yang sedap. Ini memang luar biasa. Semua ikan kita dah masak lebih kurang 20 minit sekarang. Kita akan angkat dia dan makan. Aduh, panas betul. Ya, dia dah masak, bro. Okey, jom angkat dia. Okey, tengok tu betul-betul. Kita tengah angkat dia, kau boleh nampak dia nampak memang sempurna. Dan bila aku cakap sempurna, maksud aku hangus. Baiklah korang,
Hari ni memang hari yang paling gila. Kita dapat 2 ikan cantik kita. Tengok tu betul-betul. Baiklah, kita akan terus makan ni. Aku memang lapar sangat sekarang. Kita ambil terus dari kayu hijau kita ni. Dan apa yang kita akan buat, kita akan selak kulit ni ke belakang. Nampak sedap betul bro, tengok tu. Isi putih yang cantik. Ikan trevally tu memang sedap bro. Itu mesti salah satu ikan terbaik yang pernah saya masak terus atas api. Tengok isi dia tanggal dari tulang. Baiklah, saya akan beri skor 9 daripada 10. Mari kita cuba ikan sweet lip ni. Baiklah, korang boleh tengok kat sini. Ini ikan sweet lip besar yang kami tembak. Jadi, perkara paling menarik tentang ikan ni, korang, kita akan tunjuk terus, ialah mereka sebenarnya ada sisik yang sangat besar. Jadi, korang boleh kupas kulit dia dan tengok ni. Memang betul-betul macam isi putih kat bawah tu. Tengok tu. Ya Allah. Dan yang itu di situ, itu makanan kita. Saya rasa susah nak lawan ikan trevally tadi sebab memang luar biasa. Tapi tengok tu, isi yang cantik. Ia ada lebih banyak rasa berbanding ikan trevally tadi. Tapi bagi saya, trevally tetap pemenang. Tengok isi yang keluar tu. Memang betul-betul macam ketulan daging. Baiklah semua, saya memang tak sabar nak makan hidangan ni. Ini antara pengembaraan paling gila yang pernah kami lalui. Wade Peppenfuss of Shortails. Kalau anda suka video ni, jangan lupa like dan subscribe. Jumpa lagi dalam pengembaraan liar yang seterusnya. Terima kasih semua. Woohoo!